Assalamualaikum geng. Hari ni Viper dah sampai di kedai. Kita tengok warna putih, warna kelabu dan juga warna hitam. Dan paling mengancamnya ialah warna putih ni lah. Cuba kita tengok warna putih dan ada sedikit hijau turquoise kat situ kan. Bulat tu dia punya dashcam. Bahagian atas kita tengok warna-perlahan ke bawah. TCS, ABS memang standard. Dia punya absorber depan guna monoshock. Kita tengok sebelah sisi pula kita tengok. Dia punya hiasan, dia punya kemasan memang agak dapat kemas. Dan dia punya pemijat kaki untuk bahagian belakang. Kita tengok bahagian bawah. Ni dia punya bahagian belakang guna dua monoshock. Bahagian enjin bawah. Kita tengok dia punya CVT memang kemas seterusnya tayar dia pun nampak agak elok. Bahagian belakang agak nampak bulky, agak nampak gemuk sikit sebab dia punya storage tu agak besar kat dalam. Ni bahagian atas. Ni untuk warna hitam dan warna kelabu. Kita cuba tengok dia punya storage. Cuba kita tengok, memang agak dalam, memang agak luas dia punya storage. Yang puas hati lah. Ni punya bateri, boleh pasang lagi dia punya bateri. Baru sampai kat kedai, nak panas lagi. Ni dia punya bahagian kokpit lah, bahagian untuk penunggang. Memang agak nampak kemas, wire dibalut agak elok. Bahagian sebelah kiri horn. Kita tengok dia punya kelas meter, TFT, touch screen. Sebelah kanan macam biasa. Sekarang cuba kita tengok bahagian depan dan ini dia punya storage kat depan, agak dalam juga. Dan ini dia punya kunci. Dan cuba kita tengok bahagian depan, memang agak cantik wire tak ada berselirat, dibalut elok. Dia punya hook kat depan. Dia punya seat memang agak selesa. Tu je geng.